Orang ramai mempertahankan tindakan Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa yang menghapuskan kegiatan orang tengah dari mengaut keuntungan melalui sewa tapak bazar Ramadan. Dr. Zaliha ketika ditemui media baru-baru ini ditanya mengenai dakwaan bahawa beliau gagal mengurus bazar Ramadan. Saya ingin tanya balik lah. Maksudnya kalau kita bagi RM500 sebulan untuk mereka berniaga, adakah itu gagal? Ataupun kalau kita kata kita memberi secara langsung kepada peniaga, adakah itu gagal? Yang maknanya kita mengurangkan risiko-risiko yang orang sebut sebelum ini, maknanya charge yang terlalu tinggi dan sebagainya. Saya rasa itu adalah satu pendekatan yang baik dan ramai yang memberikan respon yang baik kepada kita, dan saya kira itu adalah tidak benar dan tidak tepatlah. Kenyataan beliau itu dipersetujui ramai pihak yang menyifatkan kritikan terhadap menteri dan DBKL ketika ini disebabkan ada kartel tidak dapat cari makan dengan duit tepi. Netizen meluahkan kekesalan, bayar dekat ayahanda-ayahanda, musibat dekat situ ham. Bila DBKL ambil alih, meroyan cakap Melayu kena tindaslah, periuk nasi kena tutuplah. Dulu kalau nak mohon, kena lalu persatuan, nak kena kenal orang dalam. Kalau kenal ayahanda, dapatlah harga RM1,500. Kalau kenal adik ayahanda, dapat RM2,000. Kau tak ada connection kenalan dalam? Jangan harap boleh dapat.